Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali dalam channel di Motorana Vlog. Okay guys, hari ni first time nya aku bawa motor pakai helmet full face. Helmet ni dia punya penglihatan dia agak terbatas sikit lah daripada biasa pakai helmet open face kan. Dia punya menoleh dia tu kena banyak sikit menoleh dia. Biasa kalau helmet open face tu kita jeling-jeling dengan mata yang boleh kan. Sekarang ni kepala kena pusing sikit kan. Hari ni hantar laksa bagi member makan belanja. Ui, belum hijau Apa ada traffic light kau ni macam ni jalan nanti kena langgar. Jadi nanti korang komen lah dekat ruangan komen di bawah. Apa pendapat korang tentang audio, dia punya gambar. Macam gambar mungkin lah korang boleh komen dah dekat video yang lepas kan. Jadi dekat video kali ni korang kena detailkan sikit lah komen-komen korang tu. Sebab apa sekarang ni dia sekali dengan video dan juga audio. Yang hari tu aku tak guna external mic Hari ni guna external mic. Adakah suara dia lebih jelas kan. Jadi selepas 5 ke 6 tahun aku buat YouTube, baru inilah aku dapat betul-betul buat video on board yang ada external mic. Sebelum ni semua guna mic dalam kamera kan. Jadi audio tak cantik guys. Harap-harapnya kali ni okey lah kan. Jadi kalau ada apa-apa aku nak cerita dengan korang pun lagi mudah lah, lebih jelas. Harapnya macam tu lah kan. Sebab apa, kalau kata external mic yang dapat sekali dengan kamera ni audio dia tak cun, aku kena cari external mic lain yang boleh pakai dekat kamera ni lah. Seller ni dia untuk mic tu dia pun sendiri tak apa nak tahu. Aku tanya selain daripada mic asal ni, mic apa boleh pakai, dia pun tak tahu. Jadi susah lah kan. Besi hitam boleh ditempa, menjadi kerisma panglima. Zaman berlalu tiada sengketa, kata-kata jadi senjata. Lidah tajam lebih berbisa, santun kata buka bicara. Kongsi kisah resam dunia, pada berbunga alun suara. Nada dia sungguh bermakna. Ini nukilan gagak di rimba. Mana kau? Cuti. Hari ni esok cuti. Cuti 2 hari. Buat kerja Okay guys, ada lagi 3 bekas lagi laksa. Kita ke next destination. Dalam rezeki kita guys, ada rezeki orang lain juga guys. Kita tak mampu buat banyak, kita buat sikit. Tak salah kita buat baik dengan orang. Belanja makan je kan. Ini helmet ni nanti kau dah selalu pakai okey aku kan. Ni first time kan. Jadi kekok lah nak belok ke apa, nak tengok belakang kan. Cumanya aku rasa kepala jangan kena kurang tunduk. Kurang menunduk dan juga kurang bergoyang-goyang kan. Tengkuk kena keras sikit. Kena keraskan sikit tengkuk. Kalau tidak memang gambar kat bawah je. Sebab macam sebelum ni aku dah try rekod pakai helmet yang biasa tu. Ini aku masih cari juga kedudukan yang tepat lah untuk dia punya angle atas bawah tu kan. Sebab hari ni pun first kan. Jadi footage pun tak boleh nak direct terus tengok kan. Cuma nak kena connect dengan phone. Dia punya kamera KitBeast KA1 ni dia boleh connect dengan handphone. Macam sebelum ni ikan National R tu pun dia boleh connect dengan handphone. Cuma
dia sangat-sangatlah slow. Dia bila dah connect, dia ada app dia kan. Bila dah buka tu memang boleh buka, nampak ada video, berapa video ada. Tapi nak play pun bapak punya lama. Dia nak downloading dulu barulah boleh play. Dia tak boleh terus play tau. Lagi pula kalau video tu 10 minit ke atas, mempisang kan. Memang tak boleh. Jadi kalau yang ni, bila kau connect je tu, dia terus je boleh play. Cuma nak download tu makan masa sikit lah. Kalau video yang 10 minit ke atas ni dia lambat sikit. Tapi tak adalah sampai 2-3 jam dalam 30 minit macam tu untuk video yang 10 minit. Jadi kamera ni pun aku setting memang dia rekod 10 minit. 10 minit dia akan pergi ke partition yang baru lah. Kira satu slot tu 10 minit. Lepas 10 minit dia auto buat recording yang baru. Lepas tu dia ada pre-recording. Maksudnya dalam masa beberapa saat sebelum dia start video yang baru tu dia akan tetap rekod. Jadi dia tak akan terputus lah. Kalau setengah kamera lain dia akan terputus. Ada beberapa saat yang dia terputus. Yang ni dia lebih okey lah. Dia sebenarnya apa yang ada pada dia punya setting ni, dia dah ada pada GoPro 10 tahun lalu. Macam GoPro Hero 3 ke Hero 4. Setting-setting ni dah ada pada kamera-kamera yang mahal. Jadi bila sekarang dia gunakan sistem yang lama tu, jadi benda tu lagi murah lah. Contoh kalau kamera yang tak ada stabilizer, electronic image stabilizer tu kan, maksudnya dia teknologi lagi lama lah. Mungkin daripada GoPro yang first model ke second model kan. Sebab GoPro pun sekarang dah GoPro 13 kot. GoPro 13 tak silap aku lah. Jadi sistem yang lama-lama tu dia dah jatuh harga lah. Dia dah boleh beli benda tu untuk guna pada kamera dia dan dia jual murah. Lagi satu, bila dia jual murah, dia boleh jual banyak. Jadi produk-produk daripada China ni kita tahu lah. Ni buat lah. Dulu aku pakai kamera Iken H9R tu pun sebelum aku beli RS ni lagi. Tu permulaan aku buat YouTube dulu kan. YouTube mula-mula aku buat pun mula-mula aku rekod handphone je. Time tu pun pakai handphone biasa je, Realme C3. Realme C3. Lepas tu aku upgrade pun pakai Realme 5i. Sekarang aku pakai Infinix. Infinix ni kau pakai dalam masa setahun tu memang okey lah. Lepas 2 tahun ke 2 tahun lebih tu dia akan sedikit ada lagging dan ada kadang-kadang ada masalah sikit lah. Cuma tak teruk sangat lah. Lagi satu dia punya kamera pun tak berapa cantik. Realme 5i aku tu dulu lagi cantik kamera tau tak. Cuma itu memori kecil internal dengan RAM dia kecil lah. Yang ni RAM besar pun, tapi itulah Infinix ni memang dia. Aku pun ambil yang starting level punya phone, bukan yang mid-range ataupun yang mahal punya kan. Biasalah phone gaming yang paling basic orang kata. Infinix ni memang dia suka bagi benda-benda yang dekat telefon murah lain tak boleh bagi. Tapi itulah ada kekurangan dia. Macam phone yang brand lain tu walaupun dia harga 3-400, dia boleh tahan 4-5 tahun. Cumanya zaman sekarang ni kalau kita pakai phone yang Android version lama, banyak yang aplikasi-aplikasi bank ni dia tak support tau. Jadi nak tak nak kena beli juga handphone baru. Tapi aku pakai Infinix Hot 40 Pro tu pun bukan murah, 700 juga beli kan. Bukannya harga 200-300 punya, 700 lebih. Kira dia harga tu memang macam dah harga phone pertengahan lah. Bukanlah phone budget. Cuma kalau untuk gaming, dia phone gaming budget. Sebab apa, kalau phone gaming lain harga mahal guys.
Phone gaming lain semua 1000 atas, 900 lebih. Mana dapat harga bawah bawah 800, tak dapat phone gaming. Infinix ni je yang baru ni bagi. Cumanya itulah ada kekurangan dia lah. Tu jalan jam ni. Time orang keluar makan. Lepas tu time orang pergi ambil anak sekolah. Aku nak kena ambil anak sekolah ni. Jadi itulah aku hari ni cuma nak kongsi dengan korang tentang helmet ni lah. Dan juga kamera. Okay guys, bolehlah sementara tu kita cerita pasal helmet ni guys. Cerita pasal helmet ni dulu guys. Helmet ni dia HNG. Okay, aku tak kamera ni kat sini lah. Dia ada lubang angin kat sini sebenarnya. Dia buka ke bawah kan, tapi dah letak benda ni tak boleh nak buka lah. Dia ada dua lagi lubang angin kat atas ni, sini dengan sini. Lepas tu dia ada satu visor clear ni. Korang boleh tukar kat visor tu. Masa beli boleh minta visor lain kan. Lepas tu dia ada spek mata kat dalam guys. Dia ada visor lagi kat dalam, spek visor gelap. Button dekat tepi ni. Okay. Lepas tu dia HNG. Lepas tu dia macam ada spoiler kat belakang ni kan. Dia lubang angin dia tu, dia masuk sini, dia keluar kat sini. Dia ada lubang kat sini, lepas tu keluar. Macam ada spoiler kat belakang ni kan. Okay lah helmet ni. Harga patutan. Lepas tu selesa lah pakai. Kalau korang berminat untuk beli helmet ni dan juga atau nak beli kamera Kit Beast ni, okay, aku letak dekat dalam beg kuning kat bawah. Ini mic dia ni aku selit dekat dalam dia mesin ni kan, kabel dia ni nampak mic kat sini. Ni ada. Ini mic dia. Aku selit dalam chain ni dia punya kabel dia. Dia punya padding, dalam padding ni selit dari tu. Aku selit dalam padding ni. Jadi mic dia kat sini lah. Boleh nampak ini mic dia. Jadi bila bercakap direct kena dekat mic lah. Kira antara jarak mulut dengan mic tu ada macam ni lah jarak dia. Okay. Action camera ni Kit Beast KA1. Untuk orang yang nak buat konten kan, konten creator pemula ni memang boleh sangat lah beli. Harga tak mahal sangat dan juga dia punya setting pun tak rumit. Dia setting dia tu basic saja. Tak macam Insta360, GoPro. Yang tu dia punya setting dia dah lain dah guys. DJI ke kan, tu dia dah lain dah. Dia punya aplikasi dia pun memang rumit-rumit lah kan. Kalau orang yang baru-baru nak berjinak ni buat video biasa dulu, nak editing tu pun dah satu hal dah. Lagi satu, aku punya laptop pun tak support untuk edit 4K. 2.7K pun tak support guys. Sebab pakai laptop lama kan. Dulu pun beli second hand je. Jenis tak ada graphic card, memang tak boleh nak jalan lah. Tak boleh nak render lah video-video yang resolusi tinggi ni. Ini pun aku rekod 1080p je. Macam sebelum ni dah lah video 1080p, gambar tak berapa nak sharp kan. Dia cantik tu cantik, cuma tak sharp lah gambar tu. Dia tak detail. Cumanya kalau benda dekat-dekat ni, dia nampak je benda tu. Cuma bila yang sekeliling dia tu macam kurang sikit. Tapi macam dulu aku pakai Iken H9R tu, bila dah lah gambar tak cantik, suara pula dengan bunyi angin kan. Yang ni dia ada external mic. Aku harap dia punya mic ni lebih bagus lah daripada tu kan. Macam sebelum ni, kalau kau tengok video yang lepas, aku update itu tanpa external mic yang tu aku rekod tanpa external mic. Jadi ada bunyi angin lah. Itu dia direct camera punya suara. Kalau kata korang belum tengok lagi video tu, korang boleh pergi tengok dulu. Aku letak link dekat
link dekat atas video ni. Dekat atas video ni korang boleh pergi tengok dulu. Cuma bila korang on electronic image stabilizer dekat kamera KitBeast KM1 ni, dia white, dia punya gambar dia tu kurang white sikit lah. Dia angle dia kecil sikit. Sebab apa? Dia potong bingkai tepi tu untuk jadikan stable. Stablekan gambar tu, dia potong bingkai tepi. Kalau kata korang matikan electronic image stabilizer tu, dia akan, gambar dia akan jadi lagi white. Macam korang kalau record 5K tak boleh on electronic image stabilizer tu, EIS tu. Memang kena offkan dulu baru boleh record for 5K, 5K punya resolution. Jadi gambar tu white tapi dia bergoyang-goyang bergegar lah. Kalau kata duduk atas motor kan, dia boleh support sampai 4K 60 FPS 60 FPS. Macam sekarang yang aku rekod ni ada 1080p 60 FPS 60 FPS. Dia FPS tu dia frame rate per second. Dia punya bingkai gambar video tu, berapa bingkai dia kelajuan tangkapan gambar tu. Lepas tu dia punya kamera ni pun boleh, dia punya cahaya dia tu, penarikan cahaya dia tu kau boleh adjust 50Hz ataupun 60Hz. Kalau korang on 60Hz, cerapan cahaya tu lebih cepat. Jadi begitulah ceritanya. Lagi satu aku nak tahu juga feedback daripada korang. Adakah gambar yang aku rekod ni, tapi aku bagi tahu siap-siap aku rekod 1080p, okey? Cumanya aku nak tahulah korang pada tahap 1080p ni, adakah gambar ini sudah memadai ataupun memang kena. Tapi kalau kata rekod 4K pun dengan kamera ni, dia punya lens dia tu boleh rekod 4K, cuma gambar dia tu tak secanggih, tak secantik GoPro lah, tak secantik GoPro lah kan. Tapi cukup lah, boleh lah kan. Jadinya cuba korang komen kat bawah, adakah audio dengan dia punya video ni dah boleh dikatakan just nice untuk ditonton, dan juga senang didengar dan seronok didengar, juga mudah difaham. Sasul dah aku dah. Mudah difahami kan. Jadi korang komen lah kat ruangan komen di bawah. Jadi aku rasa video hari ni sampai dekat sini je dulu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jadi okey lah guys, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Panggilan bergema di hujung telinga, satu petanda bahang makin membara. Jalan dirancang sudah hampir tiba. Enjin bergetar buka acara, kini ku seru pejuang dua roda. Berputar di pacu rantai, awal berpetualang katanya hanya ride santai. Atas jalan raya 18 engkau bantai, kawan motor standar kau say bye-bye. Nasib kau lah dapat bermacam saka. Panggilan bergema di hujung telinga, satu petanda bahang makin membara. Jalan dirancang sudah hampir tiba. Berputar buka acara, kini ku seru pejuang dua roda.
modifikasi. Beras sampai kata pasti tak cukup lagi. Memerajak right spec size segregasi. Kau pula sempet mau dibeli timbang kati. Kalau potong angin naik semua kaki, tetap kena tinggal pedih sakit hati. Panggilan bergema di hujung telinga, satu petanda bahang makin membara. Jalan dirancang sudah hampir tiba. Enjin bergetar buka acara. Kini ku seru pejuang dua roda. Merdeka Fly. Come on, Merdeka Fly. Come on, Merdeka Fly. Come on, Merdeka Fly. Budak buah hoda, semua jalan sama. Datang generasi baru, kini kroni dicipta. Memecah belah walau minat kita sama. Kita main motor dulu, kini berbeza. Dulu lepas mawar lalau dan cerah berbeza. Tiba zaman gesek, kata Eka Bamba. Panggilan bergema di hujung telinga, satu petanda bahang makin membara. Jalan dirancang sudah hampir tiba. Bergetar buka acara. Kini ku seru pejuang dua roda.